Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar Dewan Bahasa dan Pustaka yang dihormati sekalian. Bertemu lagi kita di pagi yang mulia ini, hari Rabu 23 April 2025. Anda bersama saya, Nurul Amira dalam segmen Bicara Karyawan. Seperti biasa, dalam Bicara Karyawan, kita akan berikan informasi tentang buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Pastinya anda semua tidak sabar untuk mengetahui buku apa yang hendak diulas pada pagi ini. Kita sangat bertuah pada pagi ini kerana bersama-sama saya adalah Dr. Jayakumari Marimutu, pensyarah akademik di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh untuk mengulas tentang buku yang bertajuk Lili Si Kumbang Kekura. Selamat pagi Doktor, apa khabar hari ini? Selamat pagi Puan Amira, saya khabar baik. Puan macam mana? Saya pun sihat, alhamdulillah. Okey, Doktor. Ya. Boleh Doktor ceritakan seringkas latar belakang Doktor sebagai seorang penulis? Okey, terima kasih. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian buku kanak-kanak dan remaja DBP kerana memberi peluang kepada saya untuk bersiaran di dalam Bicara Karyawan. Okey, untuk latar belakang saya ni, saya merupakan seorang pensyarah di Jabatan Sains Sosial di IPG Kampus Ipoh. Kalau nak tengok, sebenarnya saya sudah terlibat dalam penulisan sejak 2012 lah, di mana saya mulakan penulisan saya dalam bentuk cerpen di mana saya telah menang beberapa pertandingan di peringkat negeri lah. So dari situ saya telah mula mengembangkan sayap saya dan saya terlibat dalam penulisan buku bergambar, buku ilmiah, anekdot, puisi dan sebagainya. Okey Doktor. Doktor ada seorang guru kepada pendidik, jadi saya rasa buku yang Doktor terbitkan ini berjaya untuk mendidik kanak-kanak pula. Sebab Doktor mendidik pendidik dan secara tak langsung saya rasa benda ni sangat istimewa bila Doktor menulis buku untuk kanak-kanak. Okey Doktor, bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan buku kanak-kanak ni Doktor? Sebenarnya saya mendapat idea ini sebab saya nak hasilkan satu buku bergambar, sekurang-kurangnya satu buku bergambar bagi Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Sebab sebelum ni saya memang dah ada buku dengan di bahagian buku teks, buku sokongan. Jadi saya tak ada lagi buku bergambar. Jadi sebab itulah idea ini datang lah, sebab saya nak buat satu buku untuk Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bentuk buku kanak-kanak lah, kanak-kanak bergambar. Tahniah sebab Doktor akhirnya berjaya menerbitkan buku dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Hebat tu Doktor. Boleh Doktor ceritakan seberingkas sinopsis buku ini? Cerita tentang apa Lili Si Kumbang Kekura? Okey, buku Lili Si Kumbang Kekura ini mengisahkan sebuah keluarga kumbang kekura yang tinggal di kota. So pasangan kumbang kekura itu mempunyai seorang anak yang bernama Lili. Jadi pada suatu hari ayah Lili dia telah menyatakan hasrat bahawa dia nak bawa keluarga dia pergi ke kota, pergi ke desa untuk melawat sanak saudara. Dan sebelum mereka memulakan perjalanan, ayah Lili telah memesan kepada Lili lah supaya berjaga-jaga semasa berjumpa dengan orang luar lah. Dalam perjalanan itu mereka telah pergi ke sebuah ladang untuk berehat seketika. Ketika itu Lili tidur sekejap dan ibu bapanya pergi mencari makanan. Dalam masa itu datang seekor pepatung yang cuba memperdayakan si Lili. Tetapi Lili ni bijak. Dia masih ingat lagi dengan pesanan ayahnya. Jadi dia telah membuat hela untuk memperdayakan si pepatung itu. Akhirnya dia berjaya. Dan jika nak tahu tentang hela tersebut, belilah buku Lili Si Kumbang Kekura. Perlu dapatkan buku Doktor ni segera ni. Dalam banyak-banyak haiwan, kenapa Doktor pilih
Doktor mengambil kumbang kekura sebagai subjek utama penceritaan dalam buku ini? Okey, saya pilih Kumbang Kekura ni sebab setahu saya tidak ada lagi buku kanak-kanak yang dia memaparkan Kumbang Kekura sebagai watak utama. Jadi saya nak tunjulkanlah Kumbang Kekura. Dan lagi satu ialah saya tengok sekarang ni anak-anak kita ni lebih mengenali haiwan, tumbuhan dalam bahasa Inggeris. Jadi ramai yang tidak tahu apakah itu Kumbang Kekura. Jadi melalui buku ini saya nak tunjukkan bahawa Ladybird itulah Kumbang Kekura. Jadi mungkin selepas membaca buku cerita ini, mungkin anak-anak kita akan lihat itu adalah Kumbang Kekura, bukan lagi Ladybird. Itu hasrat saya. Betul, sebenarnya watak tumbuhan dan haiwan sangat dekat dengan kanak-kanak dan buat mereka rasa teruja. Jadi secara tak langsung, bila mereka membaca buku ni, mereka akan lekat di minda mereka, apa tu si kumbang kekura? Lepas ni kalau dia lihat haiwan si kumbang kekura, dia akan cakap, ibu, itu si kumbang kekura. Mesti doktor rasa seronok jika capai hasrat doktor tu. Okay. Ya, betul. Pada pendapat doktor, apakah keistimewaan buku ini? Bagi saya ya biasalah kalau buku cerita kanak-kanak bergambar ni, dia selalunya akan menerapkan nilai-nilai murni lah, sebab kita nak mendidik kanak-kanak kecil untuk mengamalkan nilai-nilai murni. Disebabkan itu saya telah menyentuh beberapa nilai murni dalam buku ni lah. Antaranya itu patuh kepada orang tua, berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan, bersikap berani dan juga mendengar nasihat. Dan di samping itu, saya melalui buku Lily si Kumbang Kekura ini, saya ingin memperkayakan perbendaharaan kata kanak-kanak lah. Contohnya kata kerja seperti merayap, mengengsot, terbang dan melompat. Dan kalau kita lihat lagi satu keistimewaan buku ini ialah buku ini mempunyai ilustrasi yang cantik dan sangat berwarna-warni. Saya rasa kanak-kanak amat suka dengan gambar-gambar yang comel, yang menarik dan berwarna-warni. Ya, betul. Kanak-kanak memang sifatnya disukakan benda yang cantik, yang berwarna. Jadi secara tak langsung dia senang untuk faham apa yang kita cuba sampaikan dalam buku cerita ni, doktor. Tapi mesti ada cabaran yang doktor hadapi semasa menghasilkan buku ini. Apa cabaran tu, doktor? Bagi saya cabaran utama dalam membuat buku ni ialah dari segi ilustrasi lah, sebab saya ni sifar dalam melukis. Saya tidak pernah belajar untuk membuat seni digital. Jadi untuk buku ni saya telah merujuk banyak bahan. Saya menonton YouTube dan sebagainya untuk belajar melukis seni digital. So itu cabaran saya untuk membuat buku ni. Okey, doktor. Berapa lama tempoh penghasilan buku ini? Tempoh untuk buku ni saya boleh katakan antara 2 hingga 3 bulan lah. Untuk penulisan teks tu saya ambil hanya beberapa hari sahaja. Tetapi untuk nak melukis tu ambil yang masa, disebabkan saya baru belajar untuk melukis dan lagi satu saya masih bekerja. Jadi saya perlu menggunakan masa terluang saya untuk melukis dan mewarna. Sebab itu yang ambil masa lah antara 2 hingga 3 bulan. Buku ni sangat istimewa sebab doktor lah penulisnya dan doktor juga yang melukisnya. Jadi pengalaman menarik doktor semasa menghasilkan buku ini, boleh kongsi bersama pendengar? Pengalaman menarik itulah sebab saya ni bukan yang pandai melukis. Jadi bila saya berhasrat nak buat satu buku tu, saya sahaja pelukis saya dan juga penulis pun saya. Jadi saya belajar untuk melukis. Itu pengalaman saya yang saya rasa sesuatu yang sangat menarik untuk saya dan sangat bermanfaat. Jadi selepas ini saya akan gunakan pengalaman saya melukis itu untuk buku-buku yang akan datang.
Pengalaman mahal. Doktor bermula dengan Lili Si Kumbang Kekura dan seterusnya doktor boleh menghasilkan buku lain. Sebab daripada Lili Si Kumbang Kekura ni lah doktor pandai melukis. Ya, ya. Hebat tu doktor, hebat. Bolehlah Bagaimana sikit-sikit. kaedah bagaimanakah kaedah penghasilan ilustrasi buku ini doktor? Okey, saya menggunakan dua kaedah. Untuk melukis saya menggunakan untuk menulis saya menggunakan Canva lah. Segala teks saya masukkan dalam Canva, dan untuk melukis saya menggunakan seni digital. Oh, doktor gunakan seni digital dan Canva. Ya, ya. Pada pandangan doktor, bagaimanakah buku kanak-kanak boleh membentuk kepribadian dan sikap terpuji dalam kanak-kanak? Bagaimana buku fizikal ni boleh membentuk kepribadian dan sikap terpuji dalam kanak-kanak, doktor? Okey, kalau kita lihat memang buku cerita, buku kanak-kanak bergambar ni dia selalunya akan menerapkan nilai-nilai murni lah. Sebab melalui cerita-cerita pendek barulah kita boleh mendidik kanak-kanak kita lah. Jadi bagi saya buku ni mengandungi banyak nilai-nilai murni yang boleh diamalkan oleh kanak-kanak lah. Okey doktor. Yelah zaman sekarang ni kanak-kanak terdedah dengan gadget kan. Jadi ya, betul. Itu cabaran bukan pada kanak-kanak saja tapi pada pihak ibu bapa juga kan. Macam mana dia nak membentuk kepribadian anak dia tu dengan amalan membaca. Okey, pada pendapat doktor lah, penerbitan buku kanak-kanak, adakah buku fizikal perlu diperbanyak atau buku digital yang menjadi keutamaan? Bagi saya buku fizikal dan buku digital dia mempunyai nilai yang tersendirilah. Masing-masing ada nilai tersendiri. Tapi bagi saya lah, kanak-kanak kecil ni dia lebih terarah untuk menggunakan panca indera seperti sentuh, rasa, pegang, lihat, mendengar. Ya. Jadi bagi kanak-kanak kita perlulah perbanyakkan buku fizikal agar mereka boleh pegang, mereka boleh lihat segala-galanya. Jadi mereka akan mendapat pengalaman tersebut lah. Ya betul. Saya sebagai seorang ibu pun saya lebih suka buku fizikal untuk anak saya. Sebab anak saya boleh pegang, buka dan dia boleh rasa setiap lukisan tu yang berwarna, dia boleh ikut gambar burung, gambar kekura kan. Jadi lagi satu ingatan dia lebih, orang cakap dia lebih ingat. Setiap ya betul. minda dia lebih ingat setiap kandungan dalam buku tu doktor kan. Jadi buku fizikal ni bagus sebenarnya. Dia akan pegang, kalau buku tu dia suka, dia akan pegang buku tu. Sifat semua jadi budak kanak-kanak kan. Bila dia suka haiwan tu dekat buku, tu salah satu cara untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak sekarang. Ya, kanak-kanak ni kanak-kanak ni kalau dia dah suka sesuatu buku tu sampai koyak rabak buku tu mereka buat. Ya betul. Sama macam anak saya doktor. Betul. Itu buku favorite dia lah, kesukaan dia lah tu. Okey, pada pandangan doktor, apakah cara terbaik untuk menarik minat kanak-kanak pada zaman ini supaya minat untuk membaca? Kalau kita nak menarik minat membaca dalam kalangan kanak-kanak lah, salah satunya adalah ibu bapa perlu memainkan peranan. Okey, ibu bapa perlu memainkan peranan. Mereka yang perlu menyatakan tentang kepentingan membaca. Mungkin ibu bapa ni boleh melanggan buku, melanggan majalah, membeli buku untuk kanak-kanak. At least mereka boleh baca lah. Ataupun mereka ibu bapa ni boleh membawa anak-anak mereka ke perpustakaan. Jadi kita boleh katakan perpustakaan itu sebagai sekolah kedua mereka. Jadi apabila kita libatkan mereka dengan perpustakaan, jadi saya rasa hati mereka akan lebih dekat dengan buku lah bagi saya. Ya betul doktor. Buku Lili Si Kumbang Kekura ni untuk umur berapa ni doktor? Buku bergambar.
buku ni untuk prasekolah pun boleh dan juga untuk tahap 1 pun boleh. Ya betul. Sebab sebenarnya walaupun dia tahap 1, umur darjah 1 hingga darjah 3, sekarang Ya. ni yang menjadi cabaran guru adalah murid tidak tahu membaca. Ya, Jadi saya betul. rasa untuk dia baca novel tu mungkin agak mencabar. Jadi buku agak mencabar dah. bergambar ni sebenarnya boleh membantu dia untuk belajar membaca sebenarnya. Buku sebab dia faham gambar yang ilustrasi dalam buku ni secara tak langsung dia akan faham juga apa yang disampaikan dalam teks tu sendiri. Apakah harapan doktor terhadap buku Lili Si Kumbang Kekura? Saya sangat berharap buku Lili Si Kumbang Kekura dibeli oleh ibu bapa, guru-guru ataupun kanak-kanak yang melihat buku ni di DBP kan ada mereka boleh membeli buku ni lah untuk jadikan koleksi mereka di rumah ataupun di sekolah. Saya dah dapatkan buku doktor tahu. Oh ya ke? Terima kasih. Yeah. Saya dah dapatkan buku doktor. Harganya hanya RM12. Jadi ibu bapa kat luar sana boleh dapatkan buku yang menarik ni di kedai buku DBP. Adakah doktor akan terus menghasilkan karya selepas ni? Apakah bentuk karya yang ingin dihasilkan pada masa akan datang, doktor? Okey, setakat ni ada sebuah buku tapi ilmiah lah, itu Darurat di Sungai Siput, akan diterbitkan oleh DPP juga dan ia berada dalam proses suntingan. Dan sekarang ya Darurat di Sungai Siput. Dalam tu saya ceritakanlah apa yang berlaku di Sungai Siput semasa darurat lah. Dan lagi satu buku saya tengah hasilkan sejarah ya doktor. Sejarah. Memang saya rasa kita akan tahu dengan lebih mendalam lah keadaan ataupun situasi yang berlaku sewaktu tersebut. Memang kita apabila kita baca buku tersebut, kerana saya rasa semua orang akan mengalami pengalaman macam berada dalam situasi tersebut lah sewaktu darurat. Dan, generasi baru akan tahu sejarah yang berlaku di Sungai Siput tu. Dan lagi satu Puan Amira, saya tengah hasilkan satu lagi buku bergambar. Dalam saya tengah teksnya dah siap. Tengah tunggu proses lukisan saja dan hampir siap. Jadi mungkin yang itu pun saya nak hantar ke DBP jugalah. Mesti DBP terima ni sebab buku Lili Si Kumbang Kekura ni pun sangat menarik. Okey doktor, apakah pesanan atau nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada golongan pembaca sasaran? Okey, bagi anak-anak di luar sana, bagi saya amalkan sikap membaca lah. Sebab membaca ini akan memberikan kita ilmu yang sangat bernilai. Itu pesanan saya. Ya betul, sebab walaupun sebenarnya tiada kekangan pun untuk membaca, sebab jika kita tak mampu membeli, kita boleh pinjam di perpustakaan awam buku-buku. Banyak buku-buku bergambar yang ada di perpustakaan awam yang kita boleh ibu bapa pinjam. Peranan ibu bapa tu penting sebenarnya dia untuk memupuk sifat suka membaca dalam kalangan anak-anak. Betul. Macam daripada doktor. Saya nak tambah lah macam buku Lili Si Kumbang Kekura saya beli dan saya postkan untuk anak-anak murid saya yang saya pernah ajar dahululah. Jadi itu salah satu kiranya saya punya inisiatif saya untuk mereka lah. Pasti mereka rasa teruja sebab yang post tu adalah guru mereka sendiri kan. Kalau saya pun guru saya yang post, guru saya yang tulis dan lukis buku tu. Hebat doktor, hebat. Okey, apakah pesanan atau nasihat ingin doktor sampaikan kepada golongan pembaca sasaran? Okey, nasihat terakhir daripada saya untuk golongan sasaran dan juga para ibu bapa, belilah buku
bergambar lili si kumbang kekura. Buku ini sangat padat dengan perbendaharaan kata dan juga nilai-nilai murni. Jadi belilah di BBP Niaga. Ya, okey Doktor. Perkongsian yang sangat menarik untuk hari ini. Okey, begitulah tadi buah bicara berkaitan buku ini yang kami sediakan khas untuk pendengar Dewan Bahasa dan Pustaka. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang setia bersama-sama sehingga akhir rancangan. Terima kasih juga kepada doktor yang sudi meluangkan masa berkongsi kisah dan pengalaman yang menarik bersama kita. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih Puan Amira. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pengkongsian ini memberikan manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi dengan buku terbaru daripada doktor. Kita nantikan buku baru doktor tu nak diterbitkan dengan DBP. Kepada pendengar semua, anda boleh dapatkan buku Lili Si Kumbang Kekura ini dalam laman sesawan DBP Niaga atau di kedai buku DBP. Jangan lepaskan peluang memiliki buku ini dengan harga hanya RM12 sahaja. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.